1 Ramadan tahun lepas adalah hari yang paling aku rasa nak sorok muka sampai bila-bila sebab perangai acah-acah bagus aku sendiri. Masa tu, tengah panas terik. Dalam pukul 2 petang macam tu, aku tengah drive sorang-sorang nak pergi settlekan urusan dekat bank. Tengah aku drive tu, mata aku tertengok seorang abang rider ni dekat satu bus stop yang agak tersorok dari jalan besar. Apa yang buat aku terkejut, aku nampak dia tengah pegang botol air mineral. Lepas tu, selamba je dia teguk air tu depan-depan aku. Masa tu, hati aku terus rasa macam terbakar. Aku terus buat muka. Aku cakap dalam hati, abang ni baru hari pertama kot. Takkanlah dah tak boleh nak tahan. Malunya dah besar panjang tapi tak puasa. Lepas aku habis urusan dekat bank, dalam pukul 4 petang, aku lalu jalan yang sama. Aku nampak motor dia ada lagi. Tapi kali ni, dia tengah baring dekat atas bangku bus stop tu sambil tutup muka guna helmet. Aku rasa makin geram tau. Aku ingat dia ni memang jenis pemalas nak buat kerja lepas dah kenyang makan tadi. Aku dah tak boleh tahan sabar. Aku terus berhentikan kereta mengejut tepi jalan. Aku turun kereta, hempas pintu dan jalan laju-laju nak pergi basuh abang tu cukup-cukup. Tapi, bila aku sampai je betul-betul depan muka dia, aku terus terdiam 1000 bahasa bila nampak keadaan dia masa tu. Bila aku makin dekat, aku nampak satu badan dia menggigil sangat-sangat. Tangan dia yang pegang helmet tu pun nampak macam tak ada tenaga langsung nak angkat. Aku terus rasa panik. Niat nak marah tadi terus hilang. Aku tanya dia pelan-pelan, abang okey ke tak ni? Abang tu angkat muka dia sikit. Muka dia punyalah pucat, macam tak ada darah langsung. Bibir dia kering gila. Dia bisik dekat aku. Suara dia memang dah tak keluar sangat dah. Dia cakap, dia sebenarnya ada sakit kencing manis yang agak teruk. Masa tengah hantar barang tadi, tiba-tiba gula dalam badan dia drop mendadak sampai dia rasa nak pitam dan pandangan dia jadi gelap. Rupanya, air yang aku nampak dia minum pukul 2 tadi tu bukan saja-saja nak ponteng puasa, tapi dia terpaksa ambil glukosa sebab nak selamatkan nyawa dia masa tu juga. Tapi apa yang buat aku betul-betul menangis dekat situ ialah bila dia cakap dia tetap nak tunggu dekat situ sekejap bagi tenaga dia balik sikit sebab dia nak habiskan hantar semua bungkusan makanan yang dia tengah bawa tu. Dia tak nak kecewakan orang yang tengah tunggu makanan untuk berbuka puasa nanti. Luruh jantung aku dengar pengakuan dia. Aku rasa kerdil sangat-sangat dekat sebelah abang rider tu. 1 Ramadan tahun lepas ajar aku yang kita jangan pernah rasa kita ni bagus sangat sampai nak judge urusan orang lain dengan Tuhan. Kita tak tahu apa struggle yang dia tengah lalui.